Okay, alhamdulillah kita dah sampai lapangan terbang Kota Kinabalu. Okay, dah print boarding pass. Baru lepas dengan cek keselamatan, Nuha dah riau. Okey, kita kena pergi ke P7 ha. Apa nampak tak belakang kapal terbang? Okey, kita dah ada di boarding gate B7. Sekarang ni Nuha dah tak sabar nak naik kapal terbang. Dia duduk tunjuk dah kapal terbang kat belakang tu. Ni adalah first experience untuk first flight Toha dengan Nuha. Tadi waktu beratok pergi silap, pergi beratok kat premium seat. Lepas tu suruh Umi beratok kat 19, padahal row 22. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahi. Amin. Attention to the cabin crew in front of Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kami dalam penerbangan menuju ke Sabah, negeri di bawah Bayu. InsyaAllah dalam video ni saya akan kongsikan tempat-tempat yang kami singgah, tempat yang menarik, makanan sedap dan pengalaman sepanjang berada di sana. Jom ikut kami ke Sabah. Kami akan berada di sana selama 6 hari dan akan merentasi 3 destinasi yang cukup istimewa, iaitu Limbang, Brunei dan Sabah. Lepas tu tidur, terletang tu. Sebab tadi awal itu tengok flight nak berlepas, sekarang dua sudah tidur. Okay, dah dapat dah mainan satu. Oh, buka tingkap. Buka sikit dah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di lapangan terbang Kota Kinabalu, lapangan terbang yang paling sibuk nombor 2 selepas pada Kuala Lumpur. Alhamdulillah hari ini dapat mendarat dengan selamat, elok. Alhamdulillah, pengalaman yang best untuk Toha. Seronok tengok. Kita keluar dari airport ni, kita pergi ambil kereta sewa. Kita pergi ambil kereta sewa yang kita dah deal. Jom. Okay, alhamdulillah kereta pun dah sampai. Dapat kereta Myvi Dutton Car Rental. Ni abang ni main tunggu kita. Alhamdulillah. Kita nak settle swap nyurat sikit. Okay. Kita tengok banyak ikan bilis. Kita ada dekat Kimanis. Dekat sini banyak jual-jual ikan bilis, makanan-makanan kering. Yang ni kalau ramai orang boleh cari kat sini. Ni orang panggil apa ni? Orang panggil apa? Kuih cincin. Kuih cincin ni. Dekat Kimanis. Ni papar punya. Itu yang satu kecil warna-warna tu lah. Ini manis juga. Udang kering. Ikan bilis mata biru. Oh. Ada lembut. Kalau yang besar macam ni papar. Papar. Kalau yang kecil ni Ini manis. ni made in Kimanis. Ini lembut. Ada juga yang warna-warni. Ya, itu rendah. Oh, yang ni yang lembut. Kalau ni yang keras sikit, rapuh-rapuh, yang ni yang lembut. Ya. Kuih cincin.
Okey, kita dah sampai dekat Beaufort. Kita singgah sebab kita lapar. Kita cari makanan yang viral yang sedap. Biasanya yang viral ni jarang sedap. Tapi kita mai Beaufort, kita try nasi ayam Beaufort. Jom. Kedai nasi ayam sedap ni dikatakan orang mesti singgah apabila sampai di Beaufort. Kita sekarang duduk beratok di immigration sempadan antara Sabah dengan Sarawak. Immigration Sindumin. Berlemuh dah ni. Kalau pun, Berminyak. macam ni. Toha dengan Noha steady, baru bangkit tidur. Masjid Sahabat dekat Immigration Sindumin. Setibanya kami di Lawas, kami singgah di Masjid Darul Makmur. Kita duduk beratur dah setengah jam dah ada di Immigration Malaysia Lawas, Bengkalak. 2 km lebih kurang kita beratur untuk cok pasport sepadan Malaysia Brunei. Dari petang tadi sampai malam ni kita duduk beratok dekat Immigration Lawas. Lepas tu masuk pula Brunei kat Labu ni. So ada satu jalan special. Jalan ni dia macam naik bukit, dia turun curam, dua-dua curam, naik curam, turun pun curam. Sampai sekarang tak berubah-ubah 10 tahun dah. Pelik betul. Mungkin Brunei nak tinggalkan apa tradisi dia punya apa estetik. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Limbang. Tempat yang pertama kita nak tuju, kita nak cari makanan. Sekarang kita ada di satu kedai, Stesen Udang Galah, Pabahanan. Okey, jom. Ni menu dia. Alhamdulillah, selepas kita langkah negara Brunei, barulah kita sampai di Limbang ini. Kepada mereka yang sukakan sungai, di Sabah Sarawak ni memang banyak sungai. Kapal. Itu kapal. Warna putih tu. Alhamdulillah sampai juga di Pekan Limbang pada waktu malam. Kita boleh tengok di tepi-tepi sungai ni suasana pada waktu malam. Kalau datang ke Limbang, antara tempat yang dicadangkan untuk bermalam adalah Purnama Hotel. Bangunan Purnama Hotel ni paling tinggi di tengah-tengah Pekan Limbang ini. Masjid Limbang. Cuaca malam ni macam nak hujan. Suasana awal pagi dari atas Hotel Purnama Limbang. Pagi-pagi tadi sudah hujan disebabkan tempat ni memang kawasan tak ada hujan. Jadi sejuk je suasana kalau awal-awal pagi dan petang. Sebenarnya bila kita cerita tentang Limbang ni adalah satu tempat yang menarik disebabkan Limbang ada di tengah-tengah antara negara Brunei. Jadi kalau kita nak masuk ke Limbang ini, kita perlu langkah sebuah negara. Limbang ni disebut dengan perkataan Limbang ni juga disebabkan dulu orang tua-tua dia panggil Limbang ini istilah kepada melimbang emas ataupun kita panggil mendulang emas. Di sini dia orang panggil melimbang emas. Okay, kita baru settle keluar dari bilik dan kita nak check out dekat reception.
Ni bau betul main Sarawak, makan laksa Sarawak. Pagi ni kami ada dalam kereta duk tunggu ferry yang akan seberang dari Gadung mai ke Pekan Limbang. Jadi nak tunjuk dekat anak-anak, nak tunjuk dekat Umi, ferry tu dia bergerak dari seberang mai ke sini bawa kereta. Motor free. Ayah nampak kita tangga. Kita main muzium daerah Limbang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah pembangunan Limbang, kita boleh datang ke Muzium Pembangunan Limbang. Jejantas, selamat datang ke Limbang. Cantik design dia. Selamat datang ke Limbang dan sungai. Setiap tempat pasti ada proses peningkatan kemajuannya. Begitulah juga dengan Limbang. Boleh dikatakan, kini Limbang sudah maju dengan segala kemudahan yang ada. Info-info yang menarik dalam Muzium Limbang ini akan memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kita tentang bentuk muka bumi Limbang, ciri-ciri adat dan budaya di Limbang dan pelbagai lagi yang menarik, terutamanya tentang sejarah dan pembangunan Limbang. Rupa-rupanya, Limbang juga adalah tempat kelahiran Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Abang Oping ataupun dikenali sebagai Abang Johari ataupun Abang Jo. Kini, panggilan Ketua Menteri Sarawak itu ditukar kepada Premier Sarawak. Di belakang sana ada kedai. Panggil rumah seberang kedai. Rumah-rumah tu semua pokok asli. Dan mereka kalau nak membeli barang ke apa, mereka akan cross dari sana, naik boat, cross naik ke sini. Di sini Pekan Limbang. Besok di Sarawak ni kalau kita makan mesti dia akan bagi sup. Sup ni dah kira macam wajib, mesti ada dalam satu set hidangan. Pusing di Limbang. Next kita nak pergi ke Brunei melalui immigration Tedungan. Dan kita akan terus ke Masjid Emas, Masjid Umar Ali Saifuddin. Okey, kita dah sampai Brunei. Ni tempat yang pertama kita singgah, Masjid Umar Ali Saifuddin ataupun Masjid Emas. Masjid Umar Ali Saifuddin ini ada di Bandar Seri Begawan, Brunei, di bawah belah selatan.
Masjid ni dikenali sebagai Masjid Omar Ali Saifuddin ataupun Masjid Mas. Masjid Omar Ali Saifuddin ni dia ambil daripada nama Sultan yang ke-28, iaitu Omar Ali Saifuddin, dan ia adalah Omar Ali Saifuddin yang ketiga. Yang menarik tentang dalaman dan luaran masjid ni, yang lain daripada masjid-masjid di tempat masjid lain lah yang kita duk pergi, kita biasa jumpa. Masjid ni dia dibuat daripada emas, dan emas yang diguna pakai tu, emas tu adalah emas tulen, emas ori. Setiap daripada kepingan yang di atas tu 0.4 gram. Tu yang di atas tu untuk outdoor. Untuk dalaman, emas-emas dalaman Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin ni ataupun Masjid Emas ini, emas itu juga adalah emas tulen dengan berat sekitar 0.04 gram. Setiap kepingan itu dilekat dengan kukuh di dalam masjid ini. Dan pada kemuncak ujung sekali di atas kubah itu ada satu ketulan emas. Emas tu 24 kilogram. Emas tu, emas tulen, dan diambil daripada Itali. Itu hebatnya masjid ini. Dan mudah-mudahan masjid ini terus imarah dengan sebaiknya di Brunei ini, yang merupakan negara yang baik dengan syiar Islam. Duduk dulu. Dan ada kapal di sebalik kanan masjid. Kapal tu menandakan simbolik kepada Islam yang telah bertapak di Brunei sekian lama. Dan satu masa dulu Sultan Hassanah Bolkiah juga antara yang suka belayar ke Borneo dan sebagainya. Okey, seterusnya kita mai ke pusat sejarah Brunei. Dari mana sih? Di dalam kena ada video. Oh, dalam tak boleh video. Sebab ada logo. Kalau sini? Sini boleh. Boleh. Dah boleh video. Oh, dari situ. Okey. Baik. Okey, baik, faham. Jom masuk sini. Sejarah Brunei tua. Kegemilangan Brunei. Zon-zon pamer. Brunei telah wujud pada abad ke-15 hingga ke-16 kerana pedagang-pedagang daripada China yang melalui ke tanah-tanah Melayu. Mereka ada melalui satu laut yang dinamakan sebagai Laut Brunei. Dulunya wilayah Brunei luas sehingga seorang ahli pelayar dari Sepanyol yang tiba di Filipin, satu tempat namanya Cebu. Cebu tu adalah sebahagian daripada wilayah Brunei. Dahsyatnya Brunei. Ini adalah wilayah Brunei yang luas. Kiranya pelayar-pelayar yang mai ke sini diteruskan perjalanan ke Asia Tenggara, dan mereka dah sampai awal-awal dulu. Abad ke-14, urusan-urusan perdagangan yang mana peniaga yang mai ke Brunei dia menggunakan mata wang yang dinamakan sebagai kuih ataupun pitis. Rupa-rupanya Brunei ni juga terkenal sebagai sebuah negara yang dikenali sebagai negara kapur barus, Mountain of Camphor. Oh, sini terkenal dengan kapur-kapur barus dulu. Jadi perdagangan ni semakin berkembang dan masyhur pada pemerintahan Sultan Bolkiah 1485 hingga 1524. Antara kuasa besar yang pernah menjajah Brunei adalah Portugis, Sepanyol dan Belanda. Negara-negara ni pernah menjajah Brunei, dan satu masa pada tahun 1578 Sepanyol pernah perang ke atas Brunei, dan perang tu dinamakan sebagai Perang Castilla pada tahun 1578 yang diketuai oleh Dr. Francisco. Dr. Francisco ni dia hantar wakil dia mai jumpa dengan Sultan waktu tu, namanya Sultan Saiful Rijal. Mai jumpa dengan Sultan Saiful Rijal di Brunei ni untuk bagi tahu 3 pesanan. 3 pesanan tu adalah melarang daripada Sultan Brunei hantar wakil mubalik ke kepulauan
Kepulauan Filipin untuk ajar Islam. Yang kedua, melarang daripada wakil Sultan Brunei untuk kutip ufti. Yang ketiga, minta paksa supaya Sepanyol boleh kembangkan agama Kristian di Brunei. Banyak lagi perkara menarik dalam pusat sejarah Brunei ini. Ini pun menarik, cerita tentang kampung air yang ada di dalam negara Brunei. Kampung air ni dulu dikenali sebagai satu tempat pelabuhan ataupun pusat perdagangan waktu Cina ataupun Barat yang mai ke Brunei untuk berdagang. Lama kelamaan daripada berdagang itu menjadikan tempat itu sebagai pelabuhan dan perdagangan. So lama-lama dia jadilah kampung air. Kampung air itu juga dikenali oleh penduduk Brunei sebagai bandar Brunei, iaitu Kampung Aing. Kampung Aing. Bagus kalau pusat sejarah-sejarah ni dia buat macam ni. Ada game sikit. Nampak Umi pun berkenan nak main. Dia mau lepas. Di sini ada satu ruang yang menceritakan rentetan peristiwa penting dalam sejarah Brunei dari tahun 1454 sehingga tahun 1598. Dalam banyak-banyak perkara yang penting, ada satu yang menarik yang saya tahu, iaitu kapal Brunei karam ditembak oleh Angkatan Tentera Magellan di Sabah, dan tempat ni dinamakan sebagai Karam Brunei. Siapa yang pergi Sabah, ada satu tempat pelancongan juga namanya Karam Brunei. Itulah kisah dia. Kapal Brunei pernah karam di sana, dinamakan Karam Brunei. Ini adalah seni khat lama yang dinamakan sebagai khat Raihani. Noha, di sini. Tulisannya pun masih ejaan dengan standard penulisan lama. Yang dulu ni. Cuba tengok. 9 ratas, bukan ratus. 930. Yang satu. Sini ada satu ruang yang penting yang menceritakan tentang dasar MIB polisi. So kat sini kita boleh nampak tafsiran anak Brunei. Macam mana nak tentukan seseorang tu boleh dapat kerakyatan di negeri Brunei ini. Di sini disebutkan yang diterima sebagai ahli kaum jati dari satu puak belaik, Bisayah, Dusun, Kedayan, ini semua dia punya suku kaum. Dalam keadaan dua, dia orang Melayu, hendaklah dia beragama Islam menurut adat Melayu seperti dijalankan dalam negeri. Dan orang Melayu yang lain hendaklah dilahirkan dalam negeri ataupun bapanya anak Brunei pada masa orang itu dilahirkan. So Islam tetap sebagai agama negeri, Sultan tetap berkuasa memerintah. Dalam pusat sejarah Brunei ni ada satu sudut yang penting juga, iaitu menceritakan tentang kemerdekaan negara Brunei. Di sini dinyatakan cabaran-cabaran yang dilalui oleh negara Brunei ni untuk menuju ke arah kemerdekaan. Ada satu peristiwa penting, iaitu 1962, pemberontakan 1962. Agak suasana politik waktu tu berkembang tapi ada cabaran. Dan dicatat dalam sejarah, kemerdekaan yang penuh yang terjadi pada negara Brunei ini adalah pada 1 Januari 1984. Berakhirlah tanggungjawab kerajaan British yang menjadi penaung negeri Brunei selama kira-kira 95 tahun, iaitu sejak 1888. Jadi Brunei merdeka 1984. Okey, dah selesai. Kita pusing-pusing, kita mai ke pusat sejarah Brunei. Jom. Banyak info menarik kalau kita main ke pusat sejarah Brunei ni. Dia lebih kurang macam muzium, tetapi lebih banyak kepada fakta-fakta yang bertulis. Kalau nak main sini, senang saja. Dia dekat dengan pekan, dia dekat di pusat bandar.
tepi ni, ini ada muzium alatan diraja. Banyak benda yang kita boleh dapat di sini. Antaranya kita nak tahu Brunei itu sendiri datang daripada perkataan apa. Ada punca-punca yang datang daripada orang-orang yang berdagang seperti Cina, Arab. Macam mana boleh terhasil sebutan Brunei itu. Kita juga boleh tahu bila mula menggunakan wang dolar. Sebab apa? Kita di Semenanjung, di Malaysia ni kita guna wang ringgit, tetapi bila di Brunei kita guna wang dolar. Bila permulaan wang dolar itu digunakan, kita juga boleh tahu asal usul Brunei, keluasan dia, sampai ke mana pusat jajahan dia di mana. Kita boleh tahu asal Raja Brunei yang pertama, dan banyak lagi info menarik. Nak tahu, kena mai ke pusat sejarah Brunei. Kita mai ke kompleks bangunan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Baik. Jollibee. Lekah perut dah lapar, lekah. Dengan carbonara spaghetti RM13.9. Bukan $13.9. Okay, so Mi dah dapat Jollibee. Ni menu Umi yang pilih lah. Dia nak makan Jollibee. Dia nak try Jollibee untuk Brunei punya first food. Nyanyi sekali cepat, Dek. Aku. Dia macam ni. Kepala macam ni. Aku. Sebab nyanyi. Dia macam ni. Aku. Nyanyi. Untuk Brunei ni kami memilih Hotel Grand City sebagai tempat untuk bermalam. Hotel yang biasa tapi selesa kerana dekat dengan segala kemudahan yang ada di sekitarnya. Nak rasakan dalam kamar, kami ada. Okay, dah sampai bilik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, malam ni kita keluar, kita nak pergi pasar malam Gadung dan kita nak pergi masjid yang lain pula. Tadi kita dah pergi masjid Omar Ali Saifuddin. Kali ni jom pergi cari masjid mana pula. Dayah. Toh tak mau jaga Nuha. Toh solat. Ini juga adalah destinasi yang mesti kita kunjungi di Brunei, iaitu Masjid Jami' Al-As Hassan Al-Bolkiah. Umi pergi dengan Nuha dekat pintu solat yang biasa. Rupanya untuk perempuan dia ada buat khas. Di sini pintu masuk untuk perempuan dan solat di sini. Katanya khusus untuk jemaah perempuan saja. Dia dah asingkan siap-siap. Sekarang nak turun dengan Tuhan dekat bawah. Mana tempat untuk ambil wuduk bagi orang lelaki di bawah.
Masjid ini memiliki 29 kubah emas yang melambangkan Sultan Brunei yang ke-29. Okay, kita dah sampai Pasar Malam Gadung. Jom kita nak tengok apa yang best untuk kita cari makan. Si katok. $3 tengok boleh beli apa. Ini pun simpan dalam wallet. Betul dah lama. Ayah, kau nak ambil hak tadi topet boleh? Ayah. Bambu cantik. Pisang madu haji ini. Kita singgah di Amber Hill untuk kita cari makanan yang kita boleh beli guna kad, yang boleh beli dengan cashless. Cak, 1, 2, 3. Okey, sekarang kami ada di Amber Hills. Malam ni keluar cari makan. Tadi dah pergi ke masjid pada waktu Isyak, kemudian pergi jalan-jalan cari makan di Pasar Malam Gadung. Pergi cari makan di Pasar Malam Gadung. Duk ingat di Pasar Malam Gadung tu bolehlah dapat makanan dengan belian cara cashless. Tapi rupa-rupanya di Pasar Malam Gadung tu tak ada. Cashless ni kurang. Kalau ada pun dia suruh masuk transfer ke bank. Dia bagi number account. Di Brunei macam tu. Yang ada hanya $3 je simpanan cash. Tak bawa cash. Semua duk ingat senang pakai Touch 'n Go. Sekarang ni kan Touch 'n Go bila pergi mana-mana negara pun boleh pakai. Bawalah Touch 'n Go. Kalau Touch 'n Go tak boleh nak swipe ataupun nak scan guna apps. Jadi dah pusing-pusing dalam Pasar Malam Gadung tu, banyak makanan yang kami tengok sedap juga. Antaranya teringin juga nak makan nasi katok tu dengan harga $1.2, RM1.2 macam tu kan. Tapi tak dapat nak beli sebab ada $3 tu. $1 dah beli ayak, $1 beli buah pelam untuk toha, tinggal baki $1 je lagi. Last kami pun decide baliklah, keluar dari Pasar Malam Gadung tu, nak pergi tukar dekat bank. Kat bank pun tak boleh nak tukar dengan cash. Tak dapat cash juga malam ni. Mainlah ke sini di Amber Hills dan kita boleh singgah di NTN. Kita boleh pergi beli air dekat situ. Itulah kisah untuk malam ni. Okey, jom kita tengok pemandangan dari tingkap hotel. Ni awal pagi. Dari sebelah kanan ni boleh nampak kedai-kedai makan ada. Kedai runcit ada, kedai dobi, kedai kopi, kedai roti. Sebelah kiri pula depan betul-betul ni ada kedai makan, restoran seafood. Ujung ada Saiba Jaya, kedai makan juga. Kedai kopi. Awal pagi ni tak buka lah. Semalam memang buka semua ni. Boleh kita turun jalan kaki, tak perlu untuk jauh-jauh. Kalau kita main Brunei, kita boleh dapatkan SIM card dari sini je senang. Tak perlu untuk kita beli roaming, sebab kadang roaming pening juga. Okey, kita dah check out dari Hotel Grand City. Hotel Grand City ni dekat dengan airport rupanya. Jadi kalau kita pakai flight, kita landing di Brunei, kita boleh terus mai ke Hotel Grand City ni sebab dekat. Dan malam-malam nak pergi Pasar Malam Gadung, dekat juga, hanya beberapa minit je. Ni Hotel Grand City. InsyaAllah akan datang kita boleh sampai lagi.
Kediaman yang mempunyai 1788 bilik, itulah Istana Nurul Iman, kediaman rasmi Sultan Brunei. Okay, kita duduk di hadapan istana Sultan Brunei Darussalam. Tapi main istana ni bukan boleh masuk pun. Cuma kita nak dapatkan gambar depan istana ni sebagai kenangan. Kita dah sampai Brunei dan kita singgah ke istana. Kalau kita main, kita tak boleh parking depan ni, kena pergi ke ujung sana parking kat situ. Singgah di kedai tepi jalan makan nasi patok dengan sambal tahai di kampung Jalan Batu. On the way nak ke Jambatan Baru untuk kita balik ke Sabah. Buat sap. Ini sambal ikan tahai, ayam goreng biasa saja, nasi pun biasa. Cuma sambal dia sambal ikan tahai. Okey tak Umi? Okey, sedap. Inilah jambatan yang paling panjang di Asia Tenggara, Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ataupun dikenali sebagai Jambatan Tempurung dengan panjangnya 30 km merentasi lautan. Alhamdulillah, selesai sudah jalan-jalan kami di Limbang dan Brunei. Kita jumpa next video untuk jalan-jalan di Sabah. Jom!